Bos, ada pemanggil tanya, macam mana dalam keadaan dia diceraikan, suami dia kata takkan dapat satu sen pun sebab tak ada nama dia dalam grant dan tak ada langsung duit dia untuk bayar rumah ni. Terima kasih soalan tu. Begini cerita dia. Ini adalah persoalan daripada dulu, sejak tahun saya mencebur diri dalam bidang ini. Telah ada soalan-soalan macam ini tahun 98 sampai sekarang. Ini adalah satu soalan evergreen yang pastinya setiap daripada isteri itu dia akan tertanya-tanya, adakah dia tetap ada hak pada dia punya harta-harta suami ni, walaupun suami punya nama dalam grant, walaupun suami membayar untuk rumah ataupun tanah tersebut. Tetapi sebenarnya dalam Islam memang dibenarkan untuk isteri itu buat satu tuntutan harta sepencarian di mahkamah dalam 3 keadaan. 1, kalau dia diceraikan. Selepas dia diceraikan, dia dapat surat cerai, dia dah boleh filekan permohonan harta sepencarian. Atau yang kedua, kalau kematian suami, dia dapat surat kematian suami itu, dia dah boleh filekan satu permohonan harta sepencarian. Nombor 3, kalau dia dipoligamikan. Jadi bila dalam kes melibatkan poligami, walaupun isteri itu belum bercerai dengan suami, dia boleh buat tuntutan harta sepencarian. Okay, that's number 1. Number 2, yang kedua ialah kalau isteri tidak ada sumbangan langsung, maknanya dia tidak bayar nama dalam grant, whatever yang berkaitan, tapi dia tetap boleh untuk menuntut, maksimum dia boleh dapat ialah 30%. Syarat dia kena buktikan dia jaga rumah tu, dia jaga keluarga, dia jaga suami tu supaya suami tu dapat pergi bekerja dengan baik, tenang, dapat duit, kumpul duit dan kemudiannya dapat membeli harta itu. So ini semuanya adalah sesuatu yang boleh diusahakan untuk mendapatkan hak isteri itu dengan cara ataupun alasan dan juga bukti ataupun dengan saksi yang boleh menguatkan kes sehingga isteri itu dapat maksimum 30%. Kalau dia gagal buktikan dengan baik ataupun separuh saja, mungkin dia dapat 15%. Tapi jangan tak buat tuntutan tuntut. Suami pula jangan rasa yang apabila dia adalah penyumbang tunggal kepada harta itu, dia kata itu dia punya. Tidak, tetap ada hak bagi isteri yang telah diceraikan ataupun kalau poligami, dia elok berikan kepada isteri itu mengikut bahagiannya yang saya nyatakan sebentar tadi. Alright? Harap dapat menjawab soalan.